Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Ni video untuk part kedua. Part satu saya tengok terlalu panjang. So, saya better saya pendekkan lah. Saya cover untuk beberapa topik saja dalam setiap part. Okay. So, untuk part kedua ni saya nak tunjukkan macam mana kita nak gunakan TikTok Analyzer. TikTok Analyzer ni untuk apa? Untuk kita analyse video creator lain atau video pesaing kita ataupun video yang memang dah terbukti FYP dan view dia banyak ataupun engagement dia banyak. Okay. So macam mana? Kita pergi ke TikTok dulu. Okay, so contoh kita nak mencari satu, kita ada produk kita ialah perfume. Contoh lain, perfume. Saya search perfume kat sini dan kemudian saya cari, saya pergi pada bahagian video. Okay, so dekat video ni saya boleh sortkan dia lah. Saya boleh tengok dia punya views, dia punya engagement, dia semua dekat luar ni. Kalau tengok ada paparan button warna purple ni, saya menggunakan ini, extension ni sorter. Okay, so tuan-tuan boleh download je dekat extension library, bukan developer, extension punya store. Okay, extension punya store. Dan tuan-tuan boleh tengok lah, boleh download yang saya bagi ni. Type je nama extension ni, nanti keluar lah. Okay, so kita gunakan extension ni untuk kita tengok video-video yang best, ataupun guna extension ni juga kita boleh sortkan. Kita nak tengok based on comment, dan komen paling banyak dia naik ke atas lah. So kita boleh tengok komen video yang mana yang banyak komen. So kita tengok sini sampai ada 1.7k komen, 399 komen, 341 komen. So kita boleh tengok lah video-video ni. Ni blank. Contoh kita nak ambil video ni, kenapa dia okey sangat. Okay, so kalau tengok kat sini, kalau kita buka dekat PC, video ni tak boleh play. Maksudnya video ni ada back kuning. Okay, tuan-tuan boleh tengok ke atas, video ni ada back kuning. TikTok app, sebab ni video short video lah kan. So apa yang kita boleh buat adalah, kalau yang macam ni kita kena download dahulu menggunakan Snaptik. Okay, tuan-tuan boleh copy link dan download dekat Snaptik. Download video. Okay, so sekarang saya dah download. Okay, saya nakkan dia. Saya rename dulu. Saya rename dekat saya punya ni, perfume. Rename blank. Okay, so saya dah ada video dia. Dan saya pergi ke kita punya TikTok Analyzer. Kita buka TikTok Analyzer dan kita pergi pada bahagian asset. Kita choose file. Kita upload semula file yang kita download tadi. Okay. Dan kita boleh upload asset. Okay, so blank.mp4 dah set. Kita upload asset kat sini. Sebab kita nak tengok apa yang kelebihan video ni sampai dia punya komen banyak. Okay, so kita scroll ke bahagian bawah asset kita. Okay, so video blank dah ada kat sini. So kita refresh. Kita pergi pada bahagian chat semula. Dan kita boleh sintesis. Tekan sintesis. Dan kita tekan asset. Dan kita pergi balik kepada video yang kita nak sintesis tadi. Kita tekan send. Okay, so kita biarkan sistem kita buat kerja. Kita biarkan AI yang chat video tu. Dan daripada video tu kita boleh tengok flow script dia. Jadi kita boleh duplicate, recreate video yang sama dekat AI kita. Okay, so, mungkin ambil masa sikit. Okay, kita dah dapat. Okay, so daripada video tu juga kita boleh dapatkan first frame dia, middle frame dia, last frame dia. Okay, dan kita boleh dapatkan apa yang dia bercakap, timeline dia, daripada 0 sehingga video tu 28 saat. So, kita boleh check kat sini lah, sebab ni video. So, total kat sini adalah 28 saat. So, kita boleh tengok apa yang dia buat dekat video tu lah.
So daripada sini kita boleh buat skrip yang sama. Kalau ni voice over, guna skrip yang sama je. Copy dan kita boleh generate dekat AI. Kita bagi prompt dekat AI untuk generate video. Okay, kat sini. So itu untuk TikTok Analyzer. Kalau korang nak tahu, ni sangat membantu lah sebenarnya. Kita boleh dapatkan banyak benda daripada sini. Daripada prompt, kita boleh terus generate AI video. Dan kita juga boleh tengok apa yang kelebihan dia ada. Summary, based on summary. Okay. So itu saja untuk TikTok Analyzer. Membantu, sangat membantu. Saya harapkan tuan-tuan gunalah fungsi ini sebaik mungkin. Sebab ini fungsi ini akan membantu tuan-tuan dan perempuan yang baru nak enter, tak pernah ada sale, tak pernah dapat apa-apa daripada TikTok, tak pernah buat affiliate, tak pernah pecah telur sebagainya. Yang penting adalah tuan-tuan tahu macam mana kita nak cari konten yang power dan kita boleh sintesis dia daripada konten organik, daripada konten UGC, kita boleh jadikan dia AI UGC. Okay? Itu saja untuk video kali ini. Terima kasih.